Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurud dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiun alim. Allahumma 'alimna bima jahilna wa dhakkirna bima nasina. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini dapat kita berkumpul di dalam satu majlis yang mana majlis ini adalah majlis zikrullah. Majlis mengingati akan Allah. Kita berada di dalam majlis yang mana kita ini berhimpunnya, duduk bersama-sama semata-mata untuk mendapatkan keredaan Allah. Maka tidak ada balasan yang lebih baik daripada Allah melainkan diberinya pengampunan. Diberikan maghfirah daripada Allah Subhanahu wa taala kerana kita duduk-duduk ini kerana untuk mengingat kepada Allah. Kita nak cari akan bekal akhirat kita bagi menemui Allah Subhanahu wa taala suatu masa nanti. InsyaAllah. Rasanya dah lama saya tak datang sini. Mujurlah ada lagi yang ingat saya. Makasihlah. Jadi insyaAllah pada malam ini saya akan membicarakan satu tajuk. Bukan nak buka kitab, tapi saya akan memperjelaskan satu tajuk berkaitan, iaitu kenapa saya sering berbuat dosa. Persoalan yang datang timbul dalam diri kita ini. Yang mana kebiasaannya, kita ini manusia sememangnya, kita ini tidak lari daripada berbuat kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada pun mungkin kita dapat menjaga mata, kita dapat jaga mulut kita, telinga kita, anggota kita yang lain. Tetapi kadang-kadang kita pun terjatuh juga. Tak kala dengan mana kita tengah-tengah duduk memelihara akan tubuh kita, anggota kita ni tadi. Kadang-kadang kita pun hanyut juga dengan godaan, tipu daya daripada iblis dan juga syaitan ini. Tetapi akan mana keadaan satu orang itu bila mana ia ni berbuat akan dosa. Kalaulah dalam hati ia ini masih lagi ada iman. Dalam hati dia lagi masih ada iman. Dia masih lagi ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan menyedari. Dia akan menyedari, dia akan menyesal di atas perbuatan yang salah tadi ianya lakukan kerana melanggarnya perintah Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang yang ada iman. Tapi kalaulah orang itu sewaktu mana kejadian ia lakukan satu dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, sama ada dosa itu adalah dosanya besar ataupun kecil. Apabila mana ia tidak terasa.
Tidak terasa bahawa dia ini telah melanggar, menderhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia tidak akan menyesal. Dia tidak akan menyesal langsung pun. Dia buat tak kisah. Ibarat kata mana seperti lalat hingga di atas hidung. Dia pun tiup. Hilang tak? Begitulah keadaannya orang yang langsung tidak punyai perasaan, tidak punyai kemalunya. Kemalu lah. Salah sebut tu. Kemalu kak. Jadi mana lain pula dah. Sifat malu. Dia tak boleh tambah imbuhan ke depan dah. Walaupun asalnya kata malu tu. Tak? Jadi bila mana keadaan itu datangnya berulang kali. Apabila mana ia mengulangi akan dosa. Dia tahu bahawanya ia ni salah. Ada orang tu buat tak kisah je. Dia tahu itu dosa, itu adalah kesalahan. Yang dia buat tadi. Tapi dia buat tak reti. Tu. Dia buat tidak reti. Maka bermaknanya ketika itu hatinya telah hitam. Hatinya telah hitam. Dia tak rasa apa-apa pun. Ada setengah orang tu tengok. Dia tengok ayat litah jalan. Oleh kerana ayat ni tadi sifatnya terburu-buru, lalu ia pun litah jalan tadi dengan keadaan dia pun tak tahu. Dia nak litah saja, kenalah dilanggar. Dilanggar oleh kereta mati. Jadi orang perasan tadi, dia pun rasa, kesiannya. Rasa kesiannya. Tu makna dalam hati dia tu masih ada belah sifatnya manusia. Sifat manusia. Sebab sifat manusia ni dia tidak sama macam binatang. Kalau binatang, apabila dia nak rasa dia nak buat, macam ayat tadi, dia rasa nak buat, nak litah jalan, dia buat. Tapi manusia ni, bila ia ni nak buat satu-satu perbuatan, satu-satu benda, dia akan terfikir dulu, adakah ini bermanfaat baiknya untuk aku ataupun sebaliknya. Dia akan rasa. Kalau dia dalam hati dia ni masih adanya sifat perasaan manusia. Dalam hati dia tu. Sebab tu mana orang sekarang ni dah yang berlaku dekat pembunuhan dekat Palestin beramai-ramai. Puak-puak Yahudi ni membunuh orang Islam. Pasal apa? Dia tak ada perasaan manusia. Hanya natal, sifat natal yang ada di dalam tubuh dia. Ada. Dia bunuh, dia penggal, dia tanam orang hidup-hidup. Dia bakar orang hidup-hidup tu. Pasal apa? Dalam hati dia tu tidak ada perasaan manusia. Kalau ada sifat manusia ni dia mudah kesian. Dia mudah kesian. Begitu juga dalam hal perkaranya kita ni, dosa. Kita buat dosa ni, sama ada kita dosa dengan orang, dosa dengan Allah Ta'ala. Itu akan rasanya bersalah dalam hati kita. Rasa bersalah. Kita buat langgar ke akhir hukum-hukum Allah Ta'ala tu, kita rasa bersalah. Kita buat jahat, buat zalim kepada orang tu, kita rasa bersalah. Apabila mana telah mati hati seseorang itu, dia tak buat apa. Dia tak kisah pun. Dia tak kisah pun akan perkara yang datang ni. Tidak ada tanda-tanda menyesal pada dia. Kata-kata dia buat pun mana tidak ada rasa pun. Tidak rasa misal, saya terbunuh orang ni. Saya rogo anak orang. Tengok keadaan hari ni. Keadaan hari ni. Dengan bangganya dia. Menceritakan aib dia. Tak rasa salah. Dengan bangganya dia kata, dia tidak rogo anak orang. Tak rasa bersalah. Kata Nabi SAW, "Idza lam tastahi fasna' ma syi'tah." Bila kamu dah tak ada rasa malu, maka buatlah. Jadi nak kata, bila orang tu berani buat telanjangnya di depan orang ramai, maka orang tu dah tak ada perasaan. Bila orang tu dah beraninya buat kesalahan, dosa-dosa macam, maka orang tu tak adanya perasaan dia.
Tak ada dah. Dalam perasaan dalam hati tu sifat manusia. Dia buat atas ke orang lain dengan pun pelakukan dengan keadaan kejam. Kejamnya dah. Maka ketika itu sifat yang mana kemanusiaan di dalam hati dia. Sebab itulah dalam Quran kata ulaika kal an'am bal huwa adall. Mereka ni diibarat seperti mana binatang, bahkan mana lebih jahat daripada, lebih teruk daripada binatang lagi. Macam keadaan singa, dia ni menekan, makan binatang yang lebih kecil daripada dia. Misal kata dia makan seekor anak arnak. Dia makan. Bila saat kita kata kiok bunyinya anak arnak itu bila diterkeh oleh dia tak kisah dah pasal apa, pasalnya dia ni rasa itu adalah makanan dia satu. Lepas tu mana dia tak ada dah perasaan mana kasihan terhadap binatang lain. Maka dia dengar akan suaranya, keadaannya meminta tolong tapi dia tak menolongnya. Sama juga mana dalam hal keadaan dosa ni seseorang itu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila mana sudah tebalnya dalam hati dia ini, sudah hilangnya perasaannya dalam diri dia, perasaan manusia lah. Maka dia tidak akan minta maaf, tidak akan mengakui akan kesalahan dia. Tu. Tanda-tanda orang menyesal boleh dikatakan mana dalam bila ketika mana ia ni telah melakukan dosa. Yang pertamanya dia rasa dalam hati dia ni rasa bersalah. Tu. Bila orang tanda-tanda menyesal. Sebab orang ni nak bertaubat kepada Allah Ta'ala, dia kena mesti dulu datangnya sifat menyesal. Nak datang sifat menyesal ni lah, yang pertama dia kata, kena ada perasaan bersalah. Rasa bersalah ni buat ni tadi. Baru dia akan menyesal. Yang keduanya dia akan rasa sedih ataupun murum bila mengenalkan akan perbuatan ataupun keputusan yang telah dilakukan oleh dia. Dia teringat balik. Dia teringat balik perbuatan dia ni. Salah ke betul ni tindakan perbuatan saya. Tu. Yang ketiganya mana? Tak senang duduk, gelisah. Gelisah, tak senang duduk dia ni. Sebab apa? Sebab dia lakukan akan kesalahan itu, perbuatan ia itu mana menyalahi akan mana daripada kehendak Allah. Rasa gelisah, tak tenang. Kalau orang ni mana? Contoh. Satu orang ni duduk tengah berhutang dengan orang. Kalau dia tak bayar hutang, maka orang akan bunuh. Begitulah keadaannya orang yang sedang dalam keadaan menyesal atas perbuatan dosa. Sebab apa? Dia takut kerana bila-bila masuk, orang akan datang cari dia, orang akan bunuh dia. Sebab orang dah huguk dah dia. Dia ingat ke mana? Dia menyesal kepada Allah Ta'ala apa? Pasal dia ingat kepada akhirat ni. Kalau dia ni tak dibalas di atas dunia, dia akan dibalas oleh Allah Ta'ala di akhirat. Tu dia datang nyesal tu atas perbuatan dia tu. Macam mana kata, kita buat contoh yang tadi. Dia tengah hutang ni. Orang pun, kalau kamu tak bayar akan hutang aku, sekian nilainya harga, aku akan datang bunuh ataupun bakar rumah kamu ataupun buat kecelakaan terhadap kamu. Dia pun takut rusing. Rusing tak kena tidur. Orang tengah rusing ni kan, makan pun tak mahu, tak lalu nak makan. Tidur pun dia tak lena. Sebab duk mikir kan, akan bahaya yang akan tipu atas diri dia. Tidur tak lalu. Mandi, dia kata, mandi pun tak basuh. Pasal duk mikirnya, akibat daripada perbuatan dia. Akibat dia mikirkan. Begitu mana? Orang yang melakukan dosa ni, tak boleh nak tidur dia. Mata bulan balik, ulang-alik. Tak boleh. Tak boleh bagi mereka ni. Tak boleh. Tak boleh kata perasaan dia tak boleh saya tinggalkan keadaan ni. Tidur. Dia tidur hari tu. Tak tenang. Tak tenang nak tidur. Pasal apa? Siang hari telah melakukan dosa kepada Allah. Tak boleh. Sebab tu kata, sengok ulama dia kata, tanda-tanda kita ni, bila kata contohlah, kalau kita ni susah nak tidur malam,
pergi ambil air semaya, lepas tu semaya taubat. Pasal apa tu? Ada sakit baki daripada dosa yang belum kita ini diampun oleh Allah Ta'ala. Sebab tu kita ni susah nak tidur. Ada orang buat kajian bandingnya. Ada keadaan orang Islam dengan orang kafir. Orang kafir ni susah nak tidur malam. Pasal apa? Dia ni keadaan dosa. Hari-hari buat dosa. Hari-hari dahaka kepada Allah Ta'ala. Bahkan dia ni tidak setuju. Tidak beriman kepada Allah Ta'ala. Maka dia pun nak tidur terpaksa cari pil. Cari pil untuk tidur. Ubat penenang tidur. Tak puas lagi. Tak rasa tenang lagi apa. Dia pun gilah. Cari perkara yang boleh memabukkan dia. Menghilangkan masalah diri dia. Dia pun cari arak. Dia carilah macam-macam. Dia hiburan. Tak, cari hiburan. Hiburan. Nak suruh tenang hati dia sebenarnya. Tenang hati tak tenang. Hati tak tenang tu sebabkan mana? Kerana ada kita buat salah kepada orang. Ada kita tidak kena hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Atas perbuatan kita ni dengan keadaan semasa diri kita ni tadi. Ada. Sebab tu orang yang tidak ada masalah. Orang yang biasalah. Tak kena mikir hutang. Rumah. Tak, hutang rumah, hutang kereta, hutang motor, hutang nikah tahun lepas lah. Tak, 10 tahun lepas lagi tak habis nak bayar. Tak boleh nak tidur. Duk mikir tak? Macam kita cerita family tu lah. Tak, anak dah belerek dah. Kita ke apa tu? Labu-labi. Bukan labu-labi. Cerita Doremi tak? Yang menyewa. Yang apa kita yang bergaduh dalam rumah sewa tu, orang 3 orang tu ada Doremi nak tidur pun payah. Pasal apa? Duduk kita pasal hama hutan gaduhnya ada. Lalu suami dia kata sebab kau lah. Dulunya mana nak buat perkahwinan yang mewah, sekarang ni anak dah berderek dah tak habis lagi sewanya. Tak habis lagi bayar hutannya. Tu. Bila kita ni kumpul, nak sakit kita selalu kita ni gaduh dengan orang. Gaduh dengan orang. Hidup cara suka nak cari gaduh je tiap hari dengan orang. Tak tenang juga. Kita nak tunjuk kita ni hebat, bisa. Lalas kali mana menyakitkan hati kita juga bergaduh dengan orang. Baik kita hidup tenang-tenang, hidup mana kita pun taklah ambil tahu tentang masalah orang. Tidak ambil nak tahunya tentang atas masalah-masalah orang. Maka hidup kita pun tenang. Ada ni tak ada masalah, pergi cari masalah. Tidak ada masalah. Pergi cari masalah. Daripada mana dia ni duduk rumah dia senyap-senyap, bahagia. Duduk main dengan anak-anak suami dia sekali. Lepas tu pergi capulah. Capur dengan masalah peribadi orang. Dia pula tukar jadinya, tukar sebab, tukar buat cerita, tukar nambah cerita. Alasannya mana? Atas perkaranya nak menjatuhkan orang tadi. Bukan nak membantu. Kalau kita nak membantu, berasa kalau kita bercampur dengan hal-hal orang ni, hati kita sendiri pun tak habis lagi. Kita nak ambil hal masalah orang, masalah diri kita pun tak habis lagi. Tambah pula letak atas kepala kita, lagi beratlah. Lagi beratlah. Maka bila mana keadaan itu, tidak kita dapat akan ketangannya sampai bila-bila. Begitulah mana. Bila satu orang itu yang menanggung akan dosa. Ia gelisah lah. Tingat-tingat akan mana dosa yang dia buat tadi. Dan lagi tandanya seorang itu menyesal. Dia berharap agar mana masuk